Hai, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk anda membayar komisen ejen affiliate. Okey, pertama kali anda akan lihatlah senarai produk yang telah berjaya ditempah oleh pelawat. Okey, so sebagai contoh, kita untuk lihat sama ada produk yang terjual ni datang daripada affiliate, anda boleh klik ikon action ni, klik view. So anda akan lihat ini adalah komisen yang telah berjaya diperolehi oleh affiliate tersebutlah. Okey. Untuk anda mengesahkan komisen ini adalah setelah anda klik bahagian history, anda perlulah set kepada complete. Make sure produk ni telah dibayarlah oleh pembeli tersebut. So di bahagian sini anda perlu set sebagai complete. Setelah semuanya selesai, complete. So anda add history. So bila anda add history, affiliate yang telah berjaya membuat jualan tadi akan menerima email memberitahu yang affiliate ataupun komisen telah berjaya dimasukkan lah. Sebagai contoh, ini adalah contoh email yang seorang ejen affiliate akan terima bila anda mengesahkan di bahagian sini, di bahagian history, complete. Bila anda set sebagai complete, mereka akan menerima email mengatakan mereka telah menerima komisen lah yang telah anda tetapkan. Okey, ini bagi contoh email tersebut. Okey, ini total komisen yang telah diperolehi oleh ejen affiliate ni adalah sebanyak RM84.65. Ini adalah account affiliate ejen tersebut. So RM84.65 dan ini adalah rekod produk yang telah berjaya seorang ejen affiliate itu membuat jualan lah. Okey, bagaimana untuk anda membayar komisen affiliate tersebut? Anda perlu klik. Okey, anda klik pada bahagian ikon ni, klik pada affiliate. Okey, klik pada ikon action ataupun klik bahagian edit ni, bentuk pensel. Okey, untuk pembayaran, okey, ini adalah maklumat akaun ataupun maklumat bank ejen affiliate yang tadilah. Sebagai contoh, ini adalah akaun bank jenis bank, nama dan nombor akaun ejen affiliate tersebutlah. Okey, bila anda telah membuat bayaran ke dalam Maybank to You, sebagai contoh akaun dia melalui Maybank to You, so anda boleh login ke Maybank to You dan buat bayaran. Setelah anda mengesah ataupun anda telah buat bayaran, anda klik bahagian transaction. Di sini anda boleh add. Sebagai contoh, anda telah buat bayaran sebanyak RM45. So anda letak harga di sini. So tolaklah RM45. Okey, anda boleh letak apa-apa di bahagian sinilah, keterangan komisen bulan Disember sebagai contoh. Okey, tolak bayar RM45, so tolak RM45, klik add transaction. Okey, so ejen tersebut akan menerima ataupun affiliate tersebut akan menerima lah, mengatakannya anda telah membuat bayaran sebanyak RM45. So bermaksud sekarang akaun ataupun total keseluruhan ataupun balance komisen yang telah tinggal adalah terbanyak RM39.65 setelah ditolak RM45 yang anda buat bayaran tadilah. So itu sahaja cara untuk anda buat bayaran kepada ejen affiliate.